RCI tabung haji, penemuan RCI mengenai status bayaran zakat bagi pihak pendeposit. Dalam podcast YBM episod 57 Jumaat lalu, saya telah mengulas dengan panjang lebar keseluruhan isi kandungan laporan RCI tabung haji yang telah diwartakan kepada orang ramai minggu lepas. Daripada banyak perkara yang disentuh di dalam laporan RCI itu, berdasarkan reaksi orang ramai terutamanya yang beragama Islam, salah satu perkara yang menimbulkan kemarahan dan keresahan ialah penemuan Suruhanjaya Diraja mengenai status bayaran zakat bagi pihak pendeposit. Hal ini dinyatakan di perenggan 3.7.13 muka surat 68 hingga perenggan 3.7.24 muka surat 72 yang saya boleh ringkaskan seperti berikut. Pertama, pada tahun 1979, Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam yang kini dikenali sebagai Muzakarah MKI telah memutuskan bahawa kontrak syariah di antara tabung haji dan pendeposit adalah mudharabah. Oleh itu, tabung haji perlu membayar zakat bagi pihak pendeposit daripada aktiviti-aktiviti pelaburan dan perniagaan sebelum agihan keuntungan ataupun hibah boleh dibuat. Sepanjang operasinya, terutamanya di bawah pentadbiran Datuk Seri Najib Razak bermula tahun 2009, tabung haji telah mula menggunakan keuntungan pelaburan untuk membiayai sebahagian subsidi haji. Suruhanjaya Diraja berpandangan ini bertentangan dengan konsep mudharabah, iaitu pengusaha tabung haji tidak boleh dengan bebas membelanjakan keuntungan pelaburan untuk memberi sumbangan dalam kes ini sebagai subsidi haji dengan sewenang-wenangnya tanpa persetujuan rakan kongsi iaitu pendeposit. Pada tahun 2016, akad deposit ataupun kontrak syariah telah ditukar dari mudharabah kepada wadhi'ah yad damanah, iaitu deposit dikira sebagai simpanan. Tabung haji membayar keuntungan atau hibah kepada pendeposit untuk mengelakkan pembayaran riba. Suruhanjaya Diraja mendapati antara faktor perubahan tersebut adalah kerana tabung haji telah mula menggunakan sebahagian keuntungan pelaburan untuk membiayai subsidi di bawah akad mudharabah. Kesan daripada pertukaran akad wadhi'ah yad damanah telah mengubah hubungan yang boleh menyebabkan pendeposit terdedah kepada tanggungan zakat ke atas deposit yang diserahkan kepada tabung haji. Perkara ini dibangkitkan oleh Bank Negara Malaysia dalam suratnya bertarikh 26 Jun 2019 kepada Perdana Menteri ketika itu Tun Mahathir Mohamad. Bank Negara menyatakan bahawa penzahiran berkenaan zakat kepada pendeposit mungkin tidak sama sebagai kontrak di bawah wadhi'ah yad damanah. Di bawah akad wadhi'ah yad damanah ini, tabung haji telah menjadi peminjam kepada deposit yang disimpan. Justru, bayaran zakat oleh tabung haji pada ketika itu hanya mewakili perniagaan tabung haji sebagai sebuah institusi, manakala pendeposit sepatutnya perlu membayar zakat simpanan iaitu 2.5% dari jumlah simpanan. Tabung haji menukar kontrak syariah dari wadhi'ah yad damanah kepada wakalah hanya dalam Disember 2019. Suruhanjaya Diraja berpendapat semasa tabung haji membayar zakat di bawah akad wadhi'ah yad damanah iaitu dari 2016 hingga 2019, pembayaran zakat oleh tabung haji sebenarnya zakat yang kena dibayar oleh tabung haji dan bukan zakat yang perlu dibayar oleh pendeposit. Ia juga bertentangan dengan Akta Tabung Haji 1995 yang tidak membenarkan tabung haji meminjam dan tidak tertakluk kepada pembayaran zakat. Maklumat lanjut mengenai persoalan status bayaran zakat bagi pihak pendeposit tabung haji boleh dibaca di dalam laporan RCI tersebut. Saya telah berikan muka surat dan juga perenggan-perenggan. Oleh itu, saya menyeru tindakan-tindakan berikut dari pihak-pihak yang berkenaan. Pertama, Perdana Menteri dan Menteri Agama perlu menjelaskan apakah tindakan kerajaan untuk menangani perkara ini yang telah menimbulkan keresahan di kalangan pendeposit tabung haji, terutamanya bagi tempoh 2016 hingga 2019.
Adakah kerajaan Madani setelah mengambil alih dari tahun 2023 telah melunaskan zakat bagi pihak pendeposit bagi tempoh 2016 ke 2019 itu? Kedua, institusi ilmuwan agama termasuk Muzakarah MKI dan juga mufti-mufti perlu bagi panduan kepada pendeposit dan juga kepada kerajaan dan tabung haji untuk merungkai perkara ini dengan segera. Dan ketiga, tabung haji perlu mengeluarkan kenyataan untuk menjelaskan apa yang telah dibuat untuk melepaskan pendeposit dari tanggungjawab Islam membayar zakat. Tak kala mereka ingat zakat-zakat itu telah dibayar oleh tabung haji.